Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Bidang bersama aku Kai. Macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Kita nak recap match di antara Hiroshima bertemu dengan JDT secara live. No filter, no edit yang hardcore-hardcore sebab aku sekarang berada di Hiroshima. Aku baru settle tengok match ni. Aku boleh cakapkan mindset JDT datang untuk play safe lah. Mungkin untuk dapatkan seri. Sebab based on body language player JDT pun nampak macam nak main delay game, main selamat lah. Tapi tiba-tiba JDT berjaya skor gol awal. Itu membuka peluang JDT untuk mendapat 3 poin. Tapi sayangnya Hiroshima berjaya samakan kedudukan. Dan lagi teruk. Yang macam korang tahulah. Seorang player JDT kena red card. Aku tak review lagi macam mana video player tu kena red card. Sebab aku memang betul-betul baru habis tengok match ni. Tak sempat nak tengok highlight pun. So, kalau player tu memang deserve red card, bad luck lah untuk JDT. Dan aku nampak player-player JDT agak koyak termakan dengan provokasi player-player Hiroshima. Player Hiroshima tak adalah provokasi hardcore sangat. Diorang just macam bila kena tackle sikit, kena body sikit, jatuh tergolek anjing lah apa lah kan. So referee pun termakan dengan diorang punya helah-helah. Itu yang membuatkan player-player JDT macam rugi sikit lah. Dan referee pula aku boleh cakap referee tak payah sentuh lah. Player Hiroshima aku boleh cakap diorang tak adalah teruk sangat provoke player-player JDT. Diorang just santai-santai, jatuh-jatuh, tergolek anjing. So referee termakan. So dan player-player JDT pula termakan dengan provokasi itu. So dapatlah red card dan beberapa yellow card. Selain tu, bila JDT dah kena dua, sebenarnya bila JDT, alamak, ambulance pula lalu. Walaupun keputusan masa tu seri 1-1, JDT masih lagi dengan gameplay defensif diorang. Just sit back, tunggu chance untuk buat attack. Dan masuk second half pun masih lagi dengan gameplay yang sama. Mungkin disebabkan kekurangan 10 player. Bila dah kena second goal daripada Hiroshima tu, yang membuatkan JDT tukar sikit gameplay, lebih banyakkan cubalah untuk attack. Tapi yelah, end up-nya tak berjaya, berkesudahan dengan keputusan 2-1. Aku rasa player-player JDT boleh bertenang lagi sebab second match lawan Kobe berlangsung dekat Stadium Sultan Ibrahim. So mungkin ada advantage bermain dekat home. Jangan putus harapan, teruskan sokongan. Masih ada lagi peluang untuk JDT layak ke pusingan seterusnya sebab ada 8 tim yang akan layak ke pusingan seterusnya. Walaupun nampak CP-CP tapi insyaAllah ada peluang. Itu saja recap yang aku dapat untuk match Hiroshima bertemu dengan JDT. Hopefully kita dapat tengok lagi match-match yang best lah. Datang kat sini, ingatkan boleh dapat kemenangan. Tapi malangnya tak berjaya. Tapi at least player JDT dah buat yang terbaik. Poyo pula terbaik. Aku rasa itu je untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Sebelum tamat, korang bagi tahu apa pula pendapat korang dekat ruangan komen berkenaan dengan match ni. So sementara aku tak balik dekat Malaysia lagi, aku boleh scroll komen korang. Apa pula pendapat korang letak dekat komen. Itu je. Recap, no filter, no filter lah. No filter, tak ada edit. Tak ada baca artikel apa-apa, aku tak tengok highlight pun lagi. So ini dia recap yang aku buat as soon as possible sebab nak cover match ni. Sekali lagi itu je. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.